Tapi akhirnya Jordan hantar bantuan. Dia hantar bantuan melalui jalan darat, dia hantar bantuan melalui jalan udara. Kenapa dia perlu hantar bantuan? Dan bukannya badan biasa yang hantar bantuan Jordan ni. Yang hantar bantuan adalah badan kerajaan. Dia datang daripada istana, bantuan atas nama istana. Bahkan ada sebagai NGO daripada Malaysia buat kerjasama dengan istana Jordan. Jadi dia kena tunjukkan image tu. Kan? Contoh macam Mesir. Dulu masa mula-mula Taufik Aqsa, kita dengar apa dia? Kita dengar Mesir menghalang bantuan. Bahkan kita dengar Mesir menghalang orang masuk. Tapi sekarang akhirnya dibenarkan masuk. Sebab dia terpaksa, tapi pada kadar lah. Sebagai contoh kan, bantuan dalam dalam perjanjian gencatan senjata kali kedua ni, dia sepatutnya dibenarkan masuk 600 kontainer sehari. Tapi berapa yang masuk? Kan, orang ramai tak perasan sebenarnya tak sampai 600, tak sampai 100 pun yang masuk. Jadi sebenarnya dia masih menyeksa rakyat Gaza, tetapi dunia melihat bantuan sampai. Jadi maknanya dia dilihat pro Palestin, tapi sebenarnya dia tidak membantu Palestin. Sebab kalau sekiranya 600 kontainer sehari diperlukan, tapi yang sampai cuma 70, 60, 50, maknanya orang Gaza masih kelaparan. Masih kebuluran tu masih berlaku. Kebuluran. Kan, sebab keperluan tu tak sampai 1/10 pun.